Perempuan waktu saya dalam ward dulu, saya suka ambil video. Saya record saya baca Quran, saya nasyid. Sebab pada waktu itu ketika saya dalam ward UPM dulu, tahun lepas tu, suara saya nak buat burdah tu tak jadi perempuan. Perempuan tahu burdah tu apa? Burdah ni yang dia dentakkan suara. Contoh, Ar-Rahmanir-Rahim. Tu, rentak tu. Itu panggil burdah. Saya dulu tak jadi. Jenuh, pusing, tak jadi. Dan itulah yang berlaku kepada guru kami, Al-Fadhil Ustaz Haslin. Sekarang ini masih dalam proses pemulihan. Dia kata dia pun dulu nak nyanyi lagu Hindustan tak jadi. Lenggok-lenggok tu tak jadi. Kerana apa? Kerana otot-otot suara kita ni lemah. Sehingga kan perempuan saya pernah tanya fisioterapis di hospital UPM, saya tanya, di hospital UPM ni tak ada ke kelas rehab, kelas vokal? Saya tanya dia. Saya tanya, tak ada ke kelas vokal lah, sebab saya tak boleh ni, macam mana ni ya? Dia kata, Ustaz tak ada lah kelas vokal. Kalau kelas vokal, Ustaz kena cari cikgu Syafinas lah, dia kata. Kena cari cikgu Ziana Zain lah, dia kata. Kan? Jadi Alhamdulillah, berlatih. Alhamdulillah, sampai jadi juara anugerah IKIM lah perempuan. Perempuan tengok ke tidak? Macam tak tengok je ni. Ustaz, kami tak tengok, kami tengok radio Era aja Ustaz. Okay. Baik perempuan yang dirahmati Allah. Hidup kita ini adalah sementara. Sampai tiba waktunya, kita akan pergi meninggalkan isteri, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak. Dan pada waktu itu, tuan-tuan, kita semua sendirian. Pada waktu itu, kita semua sendirian, kita semua akan membawa bagasi amal masing-masing. Kita semua akan membawa bagasi amalan masing-masing. Tak ada orang pun dah yang boleh tolong kita. Nak harapkan suami kita. Perempuan nak tanya perempuan harap ke suami perempuan ni nak bantu akhirat nanti? Macam tak jawab je ni. Perempuan harap ke tidak? Perempuan? Redha. Perempuan saya nak tanya, perempuan kalau suami sakit, perempuan sanggup tunggu sampai bila? Sampai bila perempuan? Yang ni dulu, yang wing sini dulu. Perempuan nak tunggu, perempuan sanggup tunggu suami sakit sampai bila? Sampai bila-bila. Okey, yang tengah, perempuan sanggup tunggu sampai bila? Sampai akhirnya. Perempuan sanggup tunggu sampai bila? Sampai sihat. Alhamdulillah. Nak tanya tuan-puan tu. Tuan-tuan pula ya. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan sanggup tunggu isteri yang sakit, yang terbaring, yang bedridden sampai bila tuan-tuan? Oi, kenapa senyap ni? Tuan-tuan, sanggup tunggu sampai bila? Tuan-tuan, perempuan, kerana itu selepas saya sakit ni kan, hikmahnya Allah Ta'ala buka pintu kepada saya untuk berdakwah di hospital pula sekarang ni. Alhamdulillah. Perempuan, apa yang saya nak ungkapkan perempuan, hidup ini adalah untuk kita membawa seberapa banyak bagasi amal-amal soleh, amal-amal baik kita. Bila sebut amal soleh ni perempuan, dia bukanlah kena pakai songkok, kena pakai kepiah, kena jadi ustaz. Tidak sama sekali. Puan-puan yang berada di sektor kesihatan inilah juga membawa suatu peluang kepada puan-puan untuk membawa bagasi amal yang sebegitu banyak perempuan. Perempuan, kami yang sakit ni perempuan, jiwa kacau perempuan, kami yang sakit ni. Jadi bila perempuan sampai ke katil kami, puan-puan memberikan senyuman, Assalamualaikum, apa khabar Abang Haji? Puan-puan bercakap dengan nada yang senyum tu, terubat hati yang sakit ni perempuan. Saya sebut betul perempuan sebab saya ni sakit, saya pernah sakit. Saya tahu. Kalaulah nurse datang dalam muka masam mencuka, kan, muka macam asam keping,
Tapi bukan di IKN lah kan. Tetapi IKN cawangan Zimbabwe. Bukan di sini. Kalau bertanya khabar tu macam nak marah. Dah makan ubat belum? Amboi tanya. Kita faham kerja perempuan stres. Kita faham. Tapi perempuan, kalau perempuan datang membawa suatu semangat, memberikan kekuatan dalaman, percayalah perempuan, bila pesakit itu sihat, bila pesakit itu bangkit semula, saham pahala itulah yang perempuan akan dapat bila-bila. Perempuan, fisioterapi saya di UPM. Ada yang Muslim, ada yang tidak Muslim, semuanya baik hati. Para doktor, Dr. Farah Azimah. Ini beliau orang Sabah. Ya Allah, dia mengungkapkan suatu kata-kata yang menenangkan isteri saya. Perempuan bila berlaku pendarahan, stroke, isteri ni bimbang macam-macam. Apa yang dia sebut kepada isteri saya, dia kata, Puan Yati jangan bimbang, insya-Allah. Kami pasukan doktor akan buat sehabis baik, insya-Allah. Doa banyak-banyak, insya-Allah suami puan akan sihat semula. Kata-kata itu walaupun ringkas, walaupun simple, tetapi ia cukup mendamaikan. Cuba kalau pagi 15 Ramadan itu, doktor yang datang merawat, dia kata kat isteri saya, Puan, siap sedia puan, 3 hari lagi, qalu inna lillah. Kalau dia kata macam tu perempuan, apa perasaan isteri saya pada waktu itu? Mestilah jatuh semangat. Makna katanya perempuan, berilah ya kata-kata harapan, berilah kata-kata doa, berilah pengharapan, dan berilah kekuatan semangat kepada para pesakit kita. Kerana apa? Yang menentukan sembuh ataupun tidak sembuh, semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila saya tak boleh berjalan tu, beberapa minggu tak boleh berjalan, saya tanya pada doktor, Doktor, agak-agak saya ni boleh berjalan semula ke tidak? Doktor jawab pada saya, Zarifi, kamu fisioterapi sungguh-sungguh, ikut jadual doktor, jangan tinggal ubat, dan yang paling penting Zarifi, kamu doa banyak-banyak kepada Allah, minta doa kepada Allah, insya-Allah Allah akan bagi kamu berjalan semula. Sebab apa perempuan? Walau pakar sehebat mana pun doktor tersebut, yang boleh menggerakkan kaki kita semula untuk berjalan, kuasa siapa? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata-kata itulah yang memberikan semangat kepada kita para pesakit. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini sebentar tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan Quran dan Sunnah, jadikan panduan agar esok kita tidak kekesalan. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mahu sedar. Ni pun tengah fisioterapi suara ni. Suara belum pulih lagi, tetapi kita terus asak insya-Allah dengan latihan-latihan yang berterusan, insya-Allah. Kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, perempuan rahmati Allah. Kerana itulah, perempuan, untuk kita menjadikan kerja buat kita ini sebagai ibadah. Nombor satu, perempuan, bila keluar rumah kita, tuan-tuan perempuan, ya, ni pastikan kita ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Ya, bila kita letakkan ikhlas kita kerana Allah, perempuan, setiap apa yang kita buat di pejabat ini, semuanya akan dicatatkan sebagai amal-amal yang baik. Yang kedua,
ketika mana kita bertugas, tolong jangan tinggal perkara yang wajib. Jangan tinggal salat. Jangan culas kerja. Jangan makan rasuah. Jangan buat perkara-perkara yang haram. Jangan menyeberang peraturan. Tuan-tuan, selama itulah amal-amal ataupun kerja buat kita di pejabat ini akan dicatat dan dihitungkan sebagai amal-amal soleh. Baik perempuan, Ustaz Mahdia maklum pada saya, program kita pada petang ini akan tamat pada pukul 7 malam pada petang ini. Perempuan boleh tunggu? Perempuan boleh tunggu? Oh, perempuan tunggulah. Perempuan rumah Putrajaya je. Saya rumah di Sepang, saya nak balik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.